Assalamualaikum sahabat. Bertemu lagi di Interaction. Hari ini kita nak buat muka menggunakan tepung segera. Bahan-bahan tambahan semuanya ada di belakang bungkusan. Boleh kita tengok sendiri kalau kita nak buat ya. Setelah bahan-bahan semua tercampur rata, bolehlah ditambah tepung segera tadi. Gaul hingga rata sampai tiada tepung yang berketul dan bolehlah lulur bakar. Dah masak pun adonan apple kita, bolehlah diangkat. Bolehlah dibakar semua adonan hingga habis. Dah siap pun. Boleh hidangkan bersama dengan aiskrim ataupun yogurt bersama buah-buahan. Mengikut selera. Sedap. Cepatlah mencuba. Terima kasih sudah menonton. Bertemu lagi di video yang lain. Bye.